Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iman Najwa binti Abdul Rahman. Hari ini akan memberi sedikit tutorial tentang cara untuk lontar peluru. Yang pertama, kita kena tahu dulu ada 3 teknik. Yang pertama adalah teknik statik. Yang kedua adalah teknik tukar kaki atau tukar langkah. Yang ketiga adalah teknik dari Perry O'Brien. Yang kedua, kita perlu tahu cara untuk pegang bola, untuk pegang peluru, Yang pertama adalah keluarkan 3 jari dan genggam bola ni. 2 jari yang selebihnya adalah untuk menampung peluru. Seterusnya, kita perlu tahu di mana untuk letak peluru ni, di antara telinga dengan rahang. Kedudukan tangan adalah 90 darjah, sama juga dengan sebelah adalah 90 darjah. Kemudian kita perlu berada dalam keadaan yang bersedia seperti ini. Tundukkan badan sedikit seperti ini. Kemudian lempar dalam 45 darjah. Okey, kita pergi kepada teknik yang pertama, iaitu statik. Dalam keadaan bersedia, 1, 2, 3. Okey, 45 darjah. Yang kedua pula adalah tukar langkah. Sama juga dalam keadaan bersedia. 1, 2, 3. Tukar langkah. Okey, dan yang terakhir adalah Perry O'Brien. Dalam keadaan bersedia, Perry O'Brien ini memerlukan satu langkah, iaitu glide. 1, 2, 3. Okey, nampak kaki tadi kita perlu glide. So, itu sahaja teknik pada hari ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.